Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Adam Daniel bin Muhammad Fazlan dan berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Matang yang terletak di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Kod sekolah saya ialah TEA 5035. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi satu novel yang telah saya baca. Novel pilihan untuk dibicarakan pada hari ini berjudul Pada Subuh Yang Membawaku Pergi, karya Yaya Samad. Novel ini juga diterbitkan oleh Mangosteen Publication. Novel ini mempunyai ketebalan setebal 391 halaman dan dikategorikan sebagai drama emosi kerana ia menceritakan penderitaan dalaman dan konflik jiwa. Ayuh bersama saya kita mengamati dan mendalami dengan lebih dekat lagi. Pernah tak anda terfikir apa yang lebih menyakitkan? Adakah luka pada jasad yang boleh dilihat atau luka pada jiwa yang jauh tersembunyi di sudut hati? Hari ini, saya ingin membawa anda menyelami kisah Iskandar Zulkarnain atau Nain dalam novel Pada Subuh Yang Membawaku Pergi. Kisah ini bukan sekadar tentang kesedihan, tetapi tentang dua jiwa yang mengajar kita erti kekuatan dan kesetiaan yang luar biasa. Naim membesar dalam sebuah neraka yang dicipta oleh bapanya sendiri, iaitu Faizal. Bayangkan, seorang anak yang sepatutnya dibelai, diberi kasih sayang dan dijaga, tetapi sebaliknya didera secara fizikal dan mental sejak kecil. Namun, apa yang mengagumkan tentang Naim ialah dia tidak pernah membiarkan paruh itu mematikan jiwanya. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat berdikari dan bertanggungjawab, walaupun tubuhnya lemah kerana penyakit thalassemia yang menuntutnya melakukan rawatan pemindahan darah setiap bulan. Tetapi dia tetap bekerja keras. Dia tidak mahu menjadi beban kepada sesiapa, terutamanya kepada ibunya sendiri, iaitu Raudah. Dia memikul tanggungjawab sebagai abang sulung untuk melindungi ibu dan adik-beradiknya setelah ibu dan bapanya berpisah. Akhirnya, Naim memilih untuk masuk ke sekolah berasrama penuh yang terletak di Kuala Lumpur, sedangkan dia tinggal di Perak. Ketika dia berada di sana, dia banyak diuji dengan penyakitnya sendiri. Namun, ia bukanlah penghalang bagi Naim untuk teruskan hidup. Selama 3 tahun dia berada di sana, Naim tidak pernah menceritakan tentang kehidupan gelapnya kepada sesiapa, kecuali cikgu disiplinnya, iaitu Cikgu Hashim. Apabila naik ke tingkatan 4, Naim dipertemukan dengan seorang sahabat sejati yang bernama Fahim. Jika hidup Naim adalah sebuah kegelapan, Fahim adalah cahaya lilin yang tidak pernah terpadam. Persahabatan mereka bukan sekadar teman biasa, tetapi Fahim telah menganggap Naim seperti keluarganya sendiri kerana Fahim telah kehilangan kesemua ahli keluarganya. Ketika Naim mengalami demam yang sangat panas, Fahimlah yang merawatnya sehingga lewat malam. Dua jiwa ini, iaitu Naim dengan ketabahannya dan Fahim dengan kesetiaannya, membawa kita kepada satu pengakhiran yang sangat puitis. Naim dengan segala sifat bertanggungjawabnya tetap berjuang hingga ke titisan darah terakhir. Sehinggalah tiba satu waktu subuh yang bening, waktu yang paling tenang sebelum matahari terbit. Naim akhirnya pergi buat selama-lamanya. Dia pergi dalam keadaan sudah memaafkan, pergi meninggalkan segala kesakitan dunia dan pergi dengan meninggalkan kenangan persahabatan yang paling indah buat Fahim. Kisah ini mengangkat tema kasih sayang dalam persahabatan dan tanggungjawab seorang anak. Kita belajar nilai ketanggungjawab daripada Naim bahawa sesulit manapun hidup, kita tetap harus bermaruah. Dan kita belajar nilai kasih sayang daripada Fahim bahawa kesetiaan seorang sahabat mampu memberi kekuatan kepada seseorang.
Pengajaran terbesar yang boleh kita bawa pulang ialah jangan pernah memandang rendah kepada ujian orang lain. Kita tidak tahu betapa berat beban yang dipikul seseorang. Jadilah fahim kepada orang yang memerlukan dan jadilah Naim yang tidak pernah mengalah pada takdir. Saya akhiri dengan serangkap pantun terang bulan di malam hari, cahaya indah menyinari bumi. Sekian sahaja bicara diberi untuk penutup bicara di sini. Sekian, terima kasih.